Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Cikgu Nina dari kumpulan Innovara, mewakili Tabika Perpaduan Daerah Kelang. Di dalam video ini, saya akan memperkenalkan dan menerangkan hasil inovasi PDP kami yang kami namakan Rona Suku Kata. Tahukah anda semua, dalam pengajaran literasi awal di prasekolah, guru biasanya menggunakan kaedah tradisional seperti kad imbas, latihan lembaran kerja dan bacaan berulang untuk mengajar suku kata. Kaedah ini memang membantu, tetapi ia mempunyai beberapa kekurangan seperti murid cepat bosan, hilang fokus dan kurang bermotivasi kerana aktiviti yang sama berulang setiap hari. Ada juga murid yang hanya menghafal suku kata tanpa benar-benar memahami atau menikmati proses pembelajaran. Selain itu, proses pengajaran yang terlalu statik menyebabkan murid tidak banyak bergerak, tidak berinteraksi secara aktif dan kurang peluang untuk meneroka pembelajaran secara bebas. Hal ini menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran kurang menyeronokkan dan tidak dapat menarik minat murid yang mempunyai gaya pembelajaran kinestetik, visual dan interpersonal. Melihat kepada cabaran inilah tercetusnya idea kami untuk menghasilkan satu inovasi yang lebih dinamik, berwarna-warni dan interaktif. Matlamat kami adalah ingin menggabungkan pembelajaran suku kata dengan elemen permainan yang digemari murid sambil menyelipkan nilai disiplin melalui tema jalan raya. Dan juga murid memperolehi ganjaran selepas bermain memupuk motivasi mereka. Hasil inovasi idea kami ini telah mendapat sokongan dan juga dorongan daripada Pegawai Perpaduan Daerah Kelang sendiri. Kami percaya dengan adanya gelop dadu yang boleh dipusing, kad bergambar dan papan permainan yang kreatif, murid bukan sahaja belajar membaca, tetapi mereka belajar berfikir, menunggu giliran, mengikuti arahan guru dengan baik dan juga merasa seronok sepanjang proses pembelajaran berjalan. Papan bermain Rona Suku Kata ini juga mudah difahami oleh murid dan mudah diguna pakai oleh mereka semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan. Murid-murid juga belajar dan diterapkan nilai-nilai murni seperti bantu-membantu, bekerjasama dan bertolak ansur sepanjang menggunakan papan permainan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah pelaksanaan inovasi bagi Tabika Perpaduan Daerah Kelang. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada guru-guru yang terlibat, tim yang terlibat, dan apa yang kita dapat lihat satu inovasi yang pada saya cukup baik dan orang kata mesra pengguna dan boleh memberi impak kepada minat kanak-kanak untuk belajar dan membaca. Jadi saya nampak tip ini boleh kita ditambah baik dengan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik dan ceria. Jadi ini adalah Rona Suku Kata, Rona Ceria Pandai Membaca.
Thank you.